Dia telah dipecat sebab bersubahat dalam penyelewengan dana ikhtiar. Kau memang sengaja nak aniaya aku kan? Kau tahu kan aku ada perjanjian yang menyatakan aku layak menerima allowance setiap bulan. Memang ada allowance sebanyak 5,000 sebulan yang dikreditkan pada hujung bulan secara sah. Bukan pendapatan tanpa punca sampai berlakunya pengeluaran berpuluh-puluh ribu sebulan ke akaun peribadi. Kau nak cakap sekarang ni aku ni pecah mana? Saya ni bukan ahli agama, tapi saya tahu amanah itu berat. Hak orang lain kan? Sekarang baru saya tahu dari mana datangnya semua kemewahan tu. Aku akan saman Baitul Khadijah dan buat kau menyesal sebab aniaya suami kau sendiri. Saya tak pernah aniaya sesiapa. Saya cuma betulkan apa yang salah saja. Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate, layari pautan di profil.